Guys, welcome back to my channel Arif Baharin. So selama ni yang korang tengok gambar daripada Jepun, korang perasan tak ada jambatan ni? Inilah tempat dia yang saya tengah duduk ni. So ini adalah tempat kita simpan kereta. Dan tempat yang dalam video saya sebelum ni kita pergi tengok kereta dekat auction. Bila kita setuju, and then kalau beli online bidding, kita akan bawa balik kat sini. Tapi kita akan inspect, the real inspect di sini. So depan mata saya ni, lambangkan FFI. Jom kita tengok satu persatu sampai habis. Stay tune guys. So dekat depan saya ni banyak gila GR86, Supra, BMW, Mini Cooper, Merc. Jom kita pergi sampai belakang. Korang kira lah berapa banyak stok saya yang nak bawa balik dekat ECW Motorsport Bangi ni. Nampak ni, FL5 yang ini dah siap masuk barang Mugen. Okay, sambil lalu je ni saya buat video. Lawa gila siap. Saya nak tunjuk satu kereta yang special kat belakang tu. FF5 GR Yaris ni. Ni adalah track package FF5 lagi. Banyak bang, banyak FF5 saya. So siapa nak beli, Roger je Arif Baharin. Kalau apa nak FK8 ni tahun 2021. Ini kita akan bawa balik awal dekat Malaysia. Ini antara unit yang akan terawal masuk sampai kat Malaysia. Dah siap sport rim. Lepas tu dah ada carbon fiber dekat sini. So FF5 kat belakang tu dah ada Recaro seat, racing seat. Ini dia kereta yang saya nak tunjuk, GR86. Mileage kereta ni baru 3000. Dah siap tukar sport rim. Okay, GR86. GR86, apa benda aku sebut ni? GR Yaris. Saya pun lepas buat live tadi kan, hara sikit. GR Yaris 86 kat tepi tu ha. Nampak ni? Okay, dah siap. Sat spoiler. Lawa, spoiler dia pun dah lawa. Ini barang pun dah makan ribu lah ni. Sport rim cantik. Yang unit ni dia dah siap adjustable Dah siap adjustable. Mileage baru 3000. Dah ada pedal shift carbon fiber. Dia bagi adjustable standard sekali, exhaust standard sekali dia bagi. Okay, ni dia dah tukar Toms brand punya exhaust. Lawa siot, lawa. Bontot kereta paling cantik GR Yaris ni lah. Okay, jom. Next, kita pergi tengok dekat depan sana pula. Cahaya lah. Saya nak tunjuk korang satu kereta yang cantik, BMW M2. Ini sambil lalu je bang, sambil lalu sahaja. CLA 180. Ini stok saya juga. GR86. GR86 memang banyak. Tak apalah, saya menyelit juga. GR86 memang banyak. Putih, hitam, merah, oren, memang banyak. Ni GR86 warna oren ni. Ini warna merah. Ada manual, ada auto. So mana yang berminat, Roger je lah bang, Arif Baharin bang. Okay, yang ni manual, dah siap tukar sport rim. CLA 35. CLA 35 ni lawa. Lawa ni CLA 35. So guys, macam cantik tak? Cantik tak saya kat sini? Next kita ada BMW M2. M2 Competition. Saya ada warna biru ni, and then ada lagi satu warna putih dekat belakang. So kalau kita tengok dekat sini, saya ada CLA 45S warna kuning. Mileage baru 4000 guys. Kereta ni mileage baru 4000, CLA 45S warna kuning. Sama, ini unit saya akan bawa balik ke Malaysia. Okay, jom kita tengok dekat belakang lagi. Banyak ni, sambil lalu je. Korang cuci mata lah tengok video ni. Okay, so ada BMW, Mercedes C200. Nampak GR86 lagi tu kat belakang. Actually saya dah penat sebenarnya. Tadi buat live lama. Saya buat live kat TT tadi lama.
Jom saya tunjuk korang Supra. Ada 3 unit, warna putih, warna apa ni, warna biru. Yang ni putih ni dah siap tukar sport rim dah. Putih ni dah siap tukar sport rim. Yang putih sana tu pun dah siap tukar sport rim dan dah ada spoiler carbon fiber. Dah ada spoiler carbon fiber kat situ. So banyak kereta kat sini. Jom look around. Saya memang banyak FF5. Macam saya bagi tahu dalam video saya sebelum ni, FF5 dekat ECW Motorsport Bangi banyak. Tapi yang bestnya dekat Port Klang loan dah approve. Kereta dekat Jepun lagi pun loan dah approve. So mana abang-abang yang loan dekat Jepun dah approve, macam ni lah, kereta korang tersimpan. So tunggu untuk kita ship bawa balik Malaysia je. Okay, tunggu untuk ship bawa balik Malaysia sahaja. Yang ni Subaru BRZ ni dah siap spoiler dah. Saya tak boleh nak buat video lama lah, bateri kong lah pula. Aduh wai, dah live tadi lama sangat. Guys, ni saya nak tunjukkan dekat korang. Tahun depan dekat showroom saya akan banyak bawa masuk warna ni. So jadilah orang yang terawal untuk pakai model color ni, The Velfire model color ni. How many unit you have right now this color? The silver one, but those are for brand new. For brand new? Just a dozen. Oh, this all unit silver color brand new. Yeah. Oh, 0 mileage. Yeah. Oh, semua brand new lah. Kita akan bawa masuk tahun depan. So guys, banyak kereta kat sini. So hari ni saya dengan Nazim akan duduk sini untuk buat sesi pemilihan kereta. Sini lah kerja sebagai seorang penjual kereta. Banyak lah. So where you want to go after this? Take you guys to the station. Not much else to see. Alright, jom. Banyak kan? So siapa nak beli kereta, Roger Aribarin. Itu saja saya nak cakap. Macam biasa, okay? So banyak ni, G63, Land Cruiser, Lexus. Banyak ni kereta kat sini. Okay, so saya dah nak habis masa dah kat sini. Saya nak pergi tempat lain pula. Okay dah, jom kita balik. Oh lawa. Memang dah penat ni, kita dah penat. Left hand drive. So ni steering sebelah kiri steering sebelah kiri. Right. So guys, kita jumpa next video. Nak beli kereta, cari Aribarin dekat Bangi. Assalamualaikum.